Assalamualaikum, mana cap pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review chain loop daripada Pacemayer lah. Okey, tapi yang biasa sebelum aku nak review chain loop daripada Pacemayer ni, hampa boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button loceng, boleh support aku kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okey. So gang, macam biasa aku nak beritahu dulu kat hampa, first aku dah pernah pakai chain loop ni. Okay, ni yang botol yang first dulu. Dah habis dah. Okay, beza dia botol yang first ni macam ni. Dia warna putih hitam. Yang ni dia punya botol putih. Ni aku repeat yang kali kedua. Dia punya botol warna chrome. Dia bukan putih. Boleh tengok sini lah. Saya aku zoom. Okay. So dia punya botol chrome. Nanti kalau orang beli dia akan dapat yang chrome ni. Dia pun dah tak produce yang warna ni. Yang ni dia punya pink pun pink lembut. Yang ni pink terang. Nampak beza dia kat situ. Okay, aku dah pakai Pacemayer ni. Aku tak pernah review je kat YouTube sebab aku nak tengok dia punya tahap kemampuan chain loop ni lah. Tapi memang terbukti sepanjang aku pakai yang dah habis warna putih ni, sangat puas hati lah. Masih smooth lah aku punya rantai. Tengok, tak ada bising, tak ada apa. Bayangkan dah buat banyak perjalanan sebab dah habis botol kan. Sampai dah jadi macam ni yang punya botol dah buat karat lah. Dah habis dah aku pakai. Tapi rantai aku masih smooth, cantik, pusing, tak ada masalah nampak. Cantik ya. So aku repeat lagi lah sebab dah banyak rantai aku pakai kan. Minyak rantai aku pakai. Aku rasa yang ni yang antara yang terbaik sebab dia, yang ni dia water base. Macam aku pakai lah ni rantai X-ring, T-ring. So bila rantai jenis hayak ni, kalau apa perasan kan, DID ni rantai DID aku pakai ni. DID dia punya chain loop dia kan water base. So Pacemayer ni memang water base dan dia dah bagi tahu kat sini formula. Tengok kat sini dia ada stiker pula. Okey. Kat sini dia dah bagi tahu formula compatible with O-ring and X-ring. Walaupun ni T-ring kan boleh pakai, tak ada masalah untuk chain loop ni. Aku pakai jadi dia dah bagi tahu untuk T-ring, O-ring, dia punya X-ring, dia punya rantai, chain loop dia pakai yang jenis water base. Dia pun ada tunjuk dekat depa punya website pakai yang water base. Sebab yang water base tu dia akan serap dekat dalam getah T-ring, O-ring ataupun X-ring tu. Lagi senang lah. Yang tu salah satu cara nak jaga kita punya getah tu. Okay. So jom aku tunjuk dekat hampa dia punya water base ni. Okay, nak pakai dia senang lah. Aku tunjuk dulu kat sini. Ketat lah sebab tak nak buka kan. Dia bagi sekali dengan tempat spray ni. Cabut, pakai dulu. Baru lah. Beza dengan yang lama lah. Yang ni dah habis lah. Okay, so zoom sikit. Aku tak pernah review lagi produk ni dekat punya YouTube ni, first time lah. Okay, masuk sini. So apa spray lah. So dia water base kan. Nanti apa akan tengok dia macam ayak tau. Aku lap sikit sebab tadi baru basuh. Okay, aku spray kat sini dulu lah. Ni nampak sini. Dia berayak lah macam tu. Nampak dia berayak. Tapi apa kena goncang dulu tau. Kena goncang dulu baru spray. Nampak dia macam ni je. Dia tak dikat, dia tak border. Macam ayak, macam biasa, macam ayak lah. Tapi dia boleh bagi protection dekat dia punya getah. So spray dulu lah. Okay, so bila dah spray penuh rantai macam ni kan, cara nak pakai dia, hampa kena spray 30 minit sebelum nak pergi ride. Bagi dia betul-betul serap. Lepas tu baru boleh pakai ride lah. Dia dah bagi tahu kat sini 30 minit sebelum ride baru boleh spray dulu baru boleh naik. Cara pakai dia macam tu lah. Dia akan mengecek dekat sport rim, tapi tak ada masalah, hampa boleh lap sebab dia
macam cakap tadi, dia water base. Dia water base. So tak ada masalah lah kalau kena pun. Kalau yang jenis grease lekat dekat rim, leceh kan, dia jadi macam pekat. Ni macam ayak lah. Untuk spray daripada Pacemayer ni. Okay. So kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Apa nak beli spray Pacemayer ni, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video. Apa boleh beli kat situ lah. Aku memang recommend untuk hampa pakai Pacemayer chain cleaner, chain loop ni. Lagi satu hampa boleh letak lah bawah seat sebab dia botol tin dia kecil besarnya. Alright. So jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.